untuk Baby Hadif. Kalau Baby Hadif tengok video ni in future, guys, dia junior. Kau mata. Dia suka tepuk tangan, dia suka lah ni. Assalamualaikum guys and welcome back guys. So guys, sebenarnya dah lama dah dia tak buat vlog dekat kita punya YouTube ni. And to be honest guys, hari ni 15 September 2025, dia sebenarnya ada buat satu majlis dekat rumah Mami, which is majlis akikah anak dia guys. So kita punya channel ni sebenarnya daripada dia sekolah lagi, lebih dekat 10 tahun daripada sekolah lagi, kahwin, and ni hari ni dia dah ada anak guys. So ya, sambil-sambil tu guys, walaupun kita tengok opening, ya, perkenalkan aunty saya, aunty dengan saya, masuk dulu. Sekarang apa benda intro kita ni guys? So guys, sebenarnya kita dah lewat dah ni dah pukul 12.30 dah. Kejap lagi Zuhur, orang masjid mari selawat Maulidul Rasul. So ya, sambil-sambil tu guys, jomlah guys, walaupun nampak macam tak estetik sangat dah vlog kita, jomlah kita tengok apa yang ada hari ni dekat kita punya majlis guys. So hari ni dekat depan sekali, mula-mula sekali guys, kita ada apa balik guys. Kita ada apa balik. Apa balik ni antara yang famous lah dekat kawasan kampung dia guys. So ya, beh, tak start lagi tak? Start lagi insyaAllah. Lepas Zuhur lah, lepas Zuhur sekejap lagi tengah ramai, kita akan start apam. Ya, kita dah ada tetamu dah sikit-sikit alhamdulillah. So kak, okey kak? Alhamdulillah, tambah tak deh? So ni guys, inilah tadi aunty dia sekali lagi. Tak payah guys, kita fokus kepada makanan dulu lah guys. Ni kita ada kambing, daging and ayam percik guys. And untuk buah-buahan ni pula, tak ada buah-buahan pun, just ada timun je guys, tembikar je guys. And ya, pergi sana boleh? Asal videographer gua rekod sana je ni. Bro, what are you talking about, man? Nampak? Nampak. Okay, nice. Okay. So ni, kalau hari ni sebab kita sempena akikah baby Hadif, so Mami kata dia nak sediakan ni biskut-biskut ataupun jajan-jajan guys. So nanti petang akan ada budak-budak yang mari tu dia akan ambil lah. So special sikit lah video kali ni Danish, sebab before ni tak ada sebelum ni. So ya, ni masih cantik. So guys, next hari ni kita ada dessert table. Dessert table ni pun benda baru kok. Before ni kita tak pernah ambil pun dessert table ni. Dessert table we made with love. So dekat dessert ni pula, ni semua kuih yang Mami pilih guys. Ni ketupat ni yang kita orang buat sendiri lah, homemade. And ya, ada brownies. Ni kuih, entahlah kuih apa ni? Kuih koci. So kita ada ni lidah buaya tu. Atau mama buaya, mama sepuajin. Allah Akbar, mama ini buaya, mah. Allah Akbar, nak nyeri mama. Dia bilang ke mama, ya? Atau mama cream puff. Yes, this orang panggil cream puff guys. Thank you aunty tu tolong kita tahu. Ni Uncle dia guys. Cik, salah lagi. Okay. So, Cik Yu kan review boleh? So guys, hari ni intro ni kita sambung ke Cik Yu lah. Kita nak memperkenalkan kuih-kuih lah. Kuih-kuih hari ni. Okey, tapir ke tapai? Ni dah kenal kan? Sekali Cik Yu lah best. Ini kuih palas. Oh, kita palas pulut. Palas pulut berlipat. Palas pulut berlipat. Okey. Ini kuih pisang. 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 Salah. Pisang. Pisang cucuk sanggul. Oh, ini pisang ada ni kuih tapi. Baik. Yang ni pula siapa yang tak pernah tengok ni kuih paling rare. Okey, ni. Kau abah dia close up balik. Ni kuih paling rare. Kuih paling rare ni kita panggil kuih simpul kasih. Simpul kasih. Simpul kasih. Dia bersimpul. Tapi kalau di belah utara dia panggil kuih ombak. Kuih ombak. Okey. Yang ni kuih sedap ni. Ni biasa mesti orang kenal ni. Puteri tak mandi. Ini puteri tak mandi. Lalak sikit ya. Okey. Ini kita panggil, tak tahu kan, kek kan. Kek bunjuk. Ni kek bunjuk. Apa ni kek bunjuk. Okey, kek bunjuk. Okey. Ini isi dia rasa macam koci, tapi sebenarnya dia bukan koci. Badak timbul. Dia kalau yang dalam santan tu badak rendam, ni dia tak ada santan, dia dah timbul lah. Badak timbul. Kuih koci tu apa ni? Kuih ni apa? Kuih koci dia bungkus dengan pisang tu. Okey, badak timbul. Okey, ni satu lagi yang rare.
Okey. Ni. Sanggul mak nenek. Wait a minute. Sanggul mak nenek dalam dia ada krim. Sanggul mak nenek. Okey. Ni kuih-kuih bukan tradisional ya. Ni bukan kuih tradisional. Tradisional yang ni. Tupat je lah. Ni tradisional, ni tradisional. Yang lain bukan tradisional lah. Ni telah divariasikan. Telah dimodernkan. Telah dimodernkan. Okey. Terima kasih. So guys, hari ni kita ada aiskrim. Sebab before ni kita tak pernah ambil aiskrim, so kali ni ada aiskrim. Jom kita try. Aiskrim hari ni, nama aiskrim dia Rose Ice Cream guys. Boleh dah ada ke? Boleh dah? So boleh? So boleh? So guys, ni pertama yang first lah. Okay, first kau ambil je. Guys, dari first hari ni nak try Rose Ice Cream. So guys, try first hari ni. Not bad. Kita abut guys. Jom. So next kita pergi. Kita dah try dah. Ice cream not bad. Alamak lupa Anish. Ni kita punya killer kot ni sebenarnya. So presentation dia nampak biasa je guys, tapi dia punya hasil kualiti tu lain. Sedap gila ni. Ni orang panggil mushroom soup guys. Yes, ni mushroom soup. Tapi dia okeylah mushroom soup yang macam McD tu. Dia mushroom soup sekali dengan enoki hitam kan. So yang ni pun antara yang setiap kali kita buat majlis ni paling laku keras lah guys. Tadi masa kita tengah review makan dia lupa nak tunjuk korang. Sebenarnya hari ni kita ada photo booth juga guys. So Mami punya plan guys. And dia ambil ni sebab dia ayat kalau member-member dia mari nanti boleh ambil gambar pakai background ni. Sebenarnya dia ada beli satu hadiah guys untuk Adif. Jom tengok. Apa benda ni guys? Ada benda ni. Hi. Okay. So guys, untuk photo booth ni sebenarnya kita orang ada sediakan juga prop guys. So dekat prop ni nanti petang kalau orang nak ambil gambar sini boleh ambil lah, boleh guna prop ni guys. So tapi dia nak cakap korang hari ni ada kakak guys. Ambil gambar kali kat kawan rare sikit. Selain pada prop tu untuk baby Hadif. Kalau baby Hadif tengok video ni in future guys, ni prop penting ni. So nanti kalau member-member dia mari kita akan ambil gambar gini Pick macam sign contract tak? So kita nak make sure baby Hadif nanti ni jangan salah logo guys. Tolong jangan salah logo. So baby Hadif kalau tengok video nanti ni logo lain out guys. Tak ada masa spare. Stay number 7. 3 days later. So sebenarnya guys, sekarang ni dah pukul 1:30 dah. And ni kita tengah tunggu orang masjid untuk datang rumah guys. Ni dia pun baru siap je guys. Baru siap pakai baju. So guys, tadi dia dah bawa korang, dah tunjuk dah apa yang kita ada dekat majlis hari ni. Tapi tu tak tahu jadi ke tak video tadi. Guys, yang surau yang dekat dengan rumah Mami ni sebenarnya orang surau dah siap dah ni. Tengah start mari dah. Tapi kita tengah tunggu orang masjid pula lagi. Sebab geng-geng masjid ni dia mari sekali dengan papa lagi guys. So guys, ni dia nak outfit check. Hari ni dia tak pakai Melayu. Ni first time dia pakai jubah guys. Korang rasa sesuai tak ngada guys untuk pakai jubah ni? So korang rasa macam mana guys? Sesuai tak ngada pakai jubah? Adik Hanan. Adik dia macam adik kecil. Dia kuat make up Dia junior. Kau mata. Dia suka ke tepuk. Dia tepuk-tepuk tangan. Dia suka lah ni. Good morning. Berapa bulan dah? 3 dah masuk 3 bulan dah. 3 bulan dah. Jangan lelaki oh. Oh cabut singa you. Alah, singa dia sabut dah. So guys, inilah guys. Damai dia start YouTube. Masa tu tak kahwin lagi. And kahwin, lepas tu tak ada anak saudara guys. So ni we present to you guys Dare Junior. Dare Junior guys. So guys, ni dia punya seafood dia. Abayu guys. Ni one of dia punya seafood kan ni. Abayu. Allah masyaallah. Abayu sila makan dah. Oh, dah. Dah. Okey. Lemah. Sila makan dah. Makan dah.
Kita ada apam. Tengok. Laku kerah Laku kerah apa? Okey, tengok. Lari molek ni. Tanya strategi marketing ke apa lari. ambil. Mana? Dulu tamu ke sana. Ni dekat belakang dia ni apam. Apam dia memang antara yang paling laku hari ni. So, ya, jom kita ke sana. Ni ada gulai guys. Gulai daging. Kita sebenarnya tak ambil gambar gini ya. Ni, ada hantu. Hantu. Gari. Tuh, ni duit Arsenal lah. Ke MCT lah. So guys. Oh, besarnya. So guys, kita akan ambil gambar ya. Jom, let's go. Ada. Kita sign kontrak baru guys, player dia. Jadi ya? So guys, untuk vlog hari ni sebenarnya banyak benda yang best guys. Sebab apa ni? Ramai member-member dia mari. And dia punya saudara mara pun boleh tahan ramai juga mari hari ni guys. So ya, best lah guys. Cumanya problem tadi sebab kita tengah layan tetamu, so tak sempat nak record vlog guys. Harap-harap vlog kali ni okey lah guys, boleh lah layan. Sebab tadi banyak plan. Antara plan yang kita nak buat sebenarnya, setiap member-member dia dengan juga member-member Mami Mari, kita orang plan, kita orang nak apa ni, nak minta wish lah daripada dia orang untuk baby Hadif. Tapi tak sempat. Ni anak dia, baby Hadif Adwa. Hadif kalau tengok video dia nanti besar, sebenarnya hari ni best, momen-momen hari ni memang best gila lah. Tapi tak sempat nak record vlog. Sebenarnya tadi Daddy nak minta member-member Daddy, pemain-pemain bola, untuk bagi kata-kata kepada Hadif, tapi Daddy lupa. Tapi tak apa dah. Jadi nak besar nanti Hadif jadi pemain bola macam Daddy, okay? So guys, thank you for watching. See you guys on the next vlog. Bye bye.